dia tahu ke kita pakai wifi diorang? Syah, saya ada nak tukar wifi baru ni. Saya bukan tak pandai, tapi kurang bijak sikit je. Boleh tak awak tolong saya installkan benda ni? Wifi baru? Wish, makin laju lah wifi kat sekolah ni. Mantap, Miss. Yelah, senang saya nak push rank nanti. Tak adalah asyik lost connection je. Awak tahu, rank saya tu dia turun mendadak tau sebab wifi kat sini. Habis budak-budak semua pandang saya dah tak power dah. Okey, jap. Miss saya installkan. Few minutes later. Okey, Miss. Semua saya dah pasang. Semua dah siap. Nak kena letak username baru ni. Miss nak letak username apa? Username untuk login? Untuk connect ni senang nanti. Letak je apa-apa. Alah, saya tak ada idea lah pula nak letak username apa ni. Okey lah, contoh saya bagi macam wifi rumah saya. Syah Wi-Fi. Syah Wi-Fi? Boleh lah Syah. Saya setuju. Setuju apa? Setujulah letak nama tadi tu. Apa tadi tu? Cantik dah nama tu. Syah Wi-Fi tu. Itu nama saya, Miss. Saya bagi contoh je. Takkan nak letak wifi kat sini nama saya. Oh, yang tadi tu bukan awak bagi cadangan? Bukan. Itu contoh je. Aduh, saya dah setuju dah. Saya dah suka dah nama tadi tu. Tak boleh. Miss letaklah nama lain. Alah, saya tak ada idea lah. Tak boleh fikir dah ni. Okey lah, Miss. Kita tengok nama wifi jiran-jiran untuk ambil inspirasi. Okey, dia tulis apa wifi jiran-jiran tu? Okey, ni ada wifi Din punya wifi. Lepas tu kau miskin ke ambil wifi orang? Dia marah ke? Tak tahu pula. Mungkin ada masalah peribadi lah dia agaknya masa dia pasang wifi tu. Mungkin lah ya. Sian dia. Tapi kan, kalau kita pakai wifi jiran-jiran ni, dia tahu ke kita pakai wifi diorang? Boleh. Kalau dia check, dia boleh tahu berapa orang yang connect dengan wifi dia. Lepas tu, dalam connection tu, dia tahu ke siapa yang connect wifi dia senyap-senyap tu? Oh, kalau tu kena check lagi dalam, Miss. Kena belajar IT lah kalau nak tahu. Oh, dia takkan tahulah kan siapa yang ambil wifi dia senyap-senyap tu. Tak semua orang kan tahu macam mana nak check. Lah, dia boleh detect terus alamat siapa yang connect wifi dia tu. Tak ada, susah juga. Kenapa ya, Miss? Macam biru terus muka. Ada apa-apa ke? Oh, macam tu. Alhamdulillah. Kenapa lega? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa.